Ini depan rumah aku. Nani sore? Tapi ini bukan sampah aku. Ni bukan sampah aku ni. Macam mana boleh ada dekat rumah aku ni? Depan rumah aku ni. Ayah. Ini adalah setup tanpa mic handle. Ini adalah setup dengan mic handle. Kita faham setiap daripada kita memang nak jaga kebersihan rumah, memang nak jaga kebersihan depan rumah. Tapi agak-agaklah janganlah sapu sampah korang tu depan rumah orang lain. Ini adalah setup tanpa mic handle. Ini adalah setup dengan mic handle. Kita faham nak bersih depan rumah. Tapi janganlah sampai sampah korang tu korang pergi sapu sampai depan rumah orang lain. Sekarang ni tahun 2025 dah guys. So mentaliti sampah tu boleh buang jauh-jauh sikit. Tolonglah, kalau korang memang sangat-sangat pembersih sekalipun, sampah korang tu jangan sampai sapu ke depan rumah orang lain. Banyak kali aku ulang ni sebab beberapa kali dah jadi. Hey, ini adalah setup tanpa mic handle. Ini adalah setup dengan mic handle. So korang lebih suka setup yang macam mana? Tanpa mic handle ataupun dengan menggunakan mic handle? Korang boleh komen dekat bawah. Kalau korang lebih suka setup yang ada mic handle ni, korang boleh tekan dekat beg kuning sekarang juga. Ui, sampah kau tu jangan duk buang depan rumah orang lain. Tak faham. Dah makin berumur patutnya lagi bijaksana. Hayya. Benda basic, benda common sense. Itu pun tak ada faham ke? Ha?